Jangan buat sebab murah. Kedah 900 mahal, India kami buat. Kerala RM210 je. Kemboja RM14 2 kupang je. Lebih banyak kita korban, lebih banyaklah pahala. Hang bayar 200, pahala 200 lah. Hang bayar 900, pahala 900. Penipuan, skamer ni banyak. Seekor kambing tu 18 orang dia buat nama. Dia buat tangkap mak seekor kambing, tapi view berbeza. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita peluang berada dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Bulan lepas saya balik rumah, saya ceritalah, tak ada karen tu, cerita kat isteri lah. Lepas tu mereka bagi lampu yang stick tu kan. Lepas tu saya makan kekatu kan. 2 hari dia gelak saya. Hari ni nak pergi, dia kata, selamat makan kekatu bang. Sedap pula kekatu. Cicah sos sedap, insyaAllah. Baik, kita dah habis dah semua rukun dah. Sekarang kita berada di sunat hay'ah. Step. Okey. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allahumma bi'ulumihi fid daraini, amin ya rabbal alamin. Sunat hay'ah. Adapun sunat hay'ah itu banyak. Di antaranya, pertama, melafazkan ucapan niat dengan lidah sebelum takbiratul ihram. Seperti mana kita sedia maklum bahawa niat itu adalah rukun. Rukun qalbi, mesti kita niat dalam hati untuk semayang. Dan kita pernah belajar dah berkaitan niat tu ada qasad, ta'arud dengan ta'yin. Aku sembahyang fardu maghrib, Allahu Akbar. Aku sembahyang fardu isya, aku sembahyang. Tapi kita hadirkan dalam hati kita. Tetapi bila kita sebut usolli fardal maghribi 3 raka'atin imaman ka makmuman ka, perbuatan tu nama dia adalah sunat hay'ah. Kalau sebut dengan mulut boleh pahala. Kalau tak sebut usolli, semayang sah. Yang penting di antara alif sampai ra kita ada hadirkan dalam hati kita 3 perkara tersebut. Allahu Akbar, alif sampai ra, ingat di hati, aku semayang fardu maghrib, akbar, 3 tu. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat. Sebut dengan mulut ni sebelum sembahyang. Sahaja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat, belakang tu imam, atas kapet, tepi member aku Pak Haji, belakang aku ada budak. Semua tu itu lafaz dengan mulut sahaja. Kalau sebut boleh ganjaran. Tak sebut, ustaz saya tengok dia tu tak usolli, takbir terus. Okey, tak ada masalah. Sebab kita belajar, kita tahu itu adalah perkara sunat. Ma yuthabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu.
perkara yang apabila dibuat diberikan ganjaran dan tidak diazab bila ditinggalkannya. Kalau benda ni tinggal, dia tak kacau apa, cuma dikurangkan pahala dan fadilat. Itu yang pertama. Yang kedua, menyaringkan bagi imam. Tetapi bagi makmum, sunat takbir dengan perlahan dengan disertakan memperdengarkan bagi dirinya sahaja seperti yang disyaratkan dalam syarat takbir dahulu. Tu imam sunat dia cakap kuat. Allahu Akbar, cakap kuat. Jadi kita hak belakang, kita tahulah tu imam sedang takbiratul ihram. Kalau tu imam Allah cakap kat dia seorang dia, sembahyang dia sah tak? Sembahyang sah. Tapi dia menyalahi undang-undang untuk dia jadi imam tadi tu. Bila dia jadi imam, disunatkan dia kuatkan sikit suara. Imam ni bukan biasanya imam jemaah, kita tahu dah. Imam yang jadi isu adalah imam masbuk ni. Bila kita pergi belakang dia, kita takbir kuat sikit sebab kita nak maklum kata kita ikut dia. Allahu Akbar. Tapi dia ni takut jadi imam. Dia baca pelan. Allahu Akbar. Dia macam nak sembunyi-sembunyi. Dia macam masa kita sujud, dia nak bangkit belah. Dia takut sangat jadi imam. Bukan imam Masjid Nabawi sujud sajadah. Imam tentu je. Dia jadi takut. Ada orang dia jadi gelabah dan garbar. Tak ada apa pun. Imam tu, apa yang hang selama ni hang semayang je. Bukan masa hang semayang Zuhur, dia ikut semayang Zuhur. Hang kuat sikit, Allahu Akbar. Bismillah liman hamidah, Allahu Akbar. Allah. Itu je. Bukan hang semayang Zuhur kat belakang tu. Terus dia jadi hang kena semayang solat istisqa lah apa. Jadi macam alamak macam mana ni aku pening. Susah lah pening kan. Zuhur biasa je. Kita tak payah takut. Cuma bila kita kuat suara, boleh pahala lebih bila kita jadi imam. Sebab dia sunat hay'ah. Merenggangkan dua kaki kira-kira sejengkal ketika berdiri dan sujud dan menghalalkan keduanya ke kiblat. Tetapi kata setengah ulama, bagi perempuan hendaklah merapatkan keduanya. Yang ketiga, merenggangkan dua kaki sekira-kira sekadar sejengkal ketika berdiri. Masa berdiri, orang lelaki, dia kena jarak kaki dia sejengkai. Sama ada jengkai macam ni, atau jengkai macam ni. Jarak antara kaki untuk lelaki. Jangan besar sangat. Setengah orang, saya tengok ustaz, Arab kadang-kadang dia buka kaki luas sangat gitu. Satu lagi budaya kita ni, di negara kita, kita tak suka orang rapat sangat dengan kita. Kalau orang rapat dengan kita kan, kita suka menjauh dengan dia. Orang rapat dengan kita suka menjauh. Jadi dalam sembahyang berjemaah, sunat kita rapatkan badan kita, bahu bertemu bahu. Sebenarnya kajian-kajian menunjukkan bahawa sentuhan-sentuhan macam ni dia menghasilkan kasih sayang. Sebab tu Nabi ajak kita makan dengan talam, ada rapat, sentuhan, bersalaman. Kan Jibril alaihissalam ketika Nabi SAW kata, ma ana biqari'in, aku tak tahu baca, aku tak mampu nak baca. 3 kali Jibril buat apa? Jibril peluk Nabi SAW. Dengan pelukan, dengan kasih sayang, kadang-kadang perkara-perkara tersebut boleh menyebabkan seseorang tu dia rasa jiwa dia disayangi, muda, cikgu contohlah, budak lelaki, cikgu lelaki, budak perempuan, cikgu perempuan. Kadang-kadang dia main, dia ada masalah keluarga, mak bapak bergaduh kat rumah, dia tak ada satu ketenangan kat rumah dia. Bila dia main sekolah, dia pun tak tahu nak buat kerja dengan betul. Jadi cikgu-cikgu ni bila cakap-cakap ni nampak macam kurang kasih sayang. Mungkin sentuhan, pegang tangan budak tu, cakap dengan dia. Kamu ada apa masalah, cakap dengan cikgu. Atau dia peluk budak tadi tu. Budak tadi tu rasa macam ada satu mak yang baru dekat dia. Padahal memang cikgu ni macam mak dan ayah di sekolah dah.
Tapi dia rasa dekat. Jadi dia rasa macam secure bila ada di sekolah. Walaupun ada benda yang dia tak dapat dekat rumah, dia dapat dekat sekolah. Kasih sayang. Ada bila kita tengok macam dia sedikit sebanyak kita panggil istilah mencari perhatian lah, attention seeker. Dia suka menjawab walaupun benda tu tak kena dengan dia. Kita nampak dia macam biadab. Sebenarnya budak-budak macam ni bila kita panggil kan, dia mesti cerita dia ada benda kat rumah. Saya pernah jumpa seorang budak yang hyper attention. Dia nak, kita cakap apa pun dia nak. Bila kita kata okey siapa boleh tolong, dia angkat tangan. Padahal dia baru je pergi tanah, dia nak keluar lagi. Dia apa-apa cikgu tu bagi tahu, dia nak supaya cikgu tu beri perhatian pada dia. Sangat aktif, lompat sini lompat sana, macam nak kawan-kawan gelak dengan dia. Dia nak kalau boleh orang semua sayang dia macam tu. Bila dia balik sekolah, bila bapak dia main, saya agak bukan kagum lah, macam terkejut. Dia macam kena pukau. Dia macam tu, ni motor dia peluk pun kerai tu. Saya kata sebab apa dia ni? Rupanya betul ada kes macam tu. Bila ditanya, memang bapa dia terlalu garang kat rumah, tak boleh. Memanglah dia buat jadual, ada boleh tengok TV, ada masa main telefon, ada masa kawan, ada masa kerja sekolah. Tapi dia punya streak dia tu luar biasa. Kalau bapa dia tak ada kat rumah ni, anak-anak rasa macam lega. Kan Nabi kata khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik adalah orang yang baik dengan family dia. Aku adalah orang yang baik untuk family aku. Hang belanja kawan, hang orang sayang kat hang, itu belum tentu. Kena tengok nilai kat rumah. Anak-anak kata dengan ayah dengan mak tu, kalau mereka okey, maksudnya okey lah hang tu. Kalau kawan dia kata okey, mak pak kata tak okey juga. Jadi watak tu kita agak keliru. Ada sekali saya balik sekolah lambat, lama dah, saya rasa dah 10 tahun dah. Budak tu perempuan, darjah 6. Dia lari masuk bilik guru. Dia cari ustazah, cikgu kau. Masa tu ramai tak ada lah ustazah ada. Ustazah saya tak mau. Dia duduk di meja bilik guru, dia duduk di bawah meja ustazah tu. Ustazah kata, ada apa ni? Tak mau, saya tak mau balik, dia kata. Tak mau balik dengan siapa? Tak mau balik. Bapak saya cari saya tak mau, dia kata. Ustazah pun bagi tahu lah, bayar kamu yang mana ada kat bawah tu. Saya pergi lah tengok. Ayah dia memang duduk mencari dia lah. Dalam sini jalan sana cari dia. Rupanya bapak dia tu mengganggu dia kat rumah. Dia suka, macam mak dia kerja malam, dia suka masuk bilik anak dia. Gangguan seksual lah kita kata, dari segi seksual tu. Jadi dia macam fobia sangat bila tengok bapak dia. Bapak dia tu kita nampak taklah macam manusia biasa. Di hadapan orang, saya macam okey je bapak dia, tak ada nampak berlemua, nampak macam serabut gitu dah. Okey, nampak macam manusia normal. Tapi dia satu yang tak kena dengan dia. Jadi ada macam-macam benda dalam dunia ni kadang-kadang. Dengan balik kita pada isu balik bila kita rapat, tapi pastikan guru tu berlain samaan jantina lah. Kalau lain jantina mungkin dia prasekolah, mungkin 4 tahun 5 tahun boleh lah kan. Kena cikgu-cikgu tu biasalah. Cuma kita nak kata dengan bersentuhan tu dia melahirkan kasih sayang. Tu Islam ajak pada kita. Maka jangan terlalu berenggang masa sembahyang jemaah. Bagus kita rapatkan soft kita tu. Maka kecuali untuk perempuan, buka lah kaki sikit, jangan terlalu rapat. Dan rapat kaki tu, saya tengok ramai orang dia rapat macam ni. Dia sembahyang kan, dia renggang kaki kan, tapi dia renggang macam penguin jalan macam tu. Dia rapat tu sunat ke arah kiblat dua-dua kaki. Ramai yang bila kita tengok nanti kan, bila orang berdiri kan, dia suka berdiri macam tu. Jadi kita ajak berdiri, kaki anak kita atau siapa-siapa kawan-kawan, kaki tu menghadap ke arah kiblat yang straight macam tu.
bangkit daripada rukuk. Nombor 4. Mengangkat kedua-dua belah tangan ketika takbiratul ihram, ketika hendak rukuk, bangkit dari rukuk, dan ketika berdiri sesudah tasyahud awal. Tengok nombor 1. Perlu ditegaskan bahawa sunat mengangkat tangan ialah pada tempat tersebut itu sahaja. Dan ini bukanlah bererti hanya 4 kali sahaja angkat tangan. Kerana jika banyak rakaat, nescaya banyaklah perlu mengangkat tangannya. Kemudian lagi, cara pengangkatan tangan di 4 tempat itu sama. Sentuh bertentangan mengangkat kedua belah tangan di 4 tempat ini. Kita dapati ramai di kalangan kita kurang sempurna dalam cara mengangkat seperti yang disebutkan para alim ulama. Baik. Pertama sekali, ketika takbiratul ihram, sunat hay'ah, angkat tangan. Sebut rukun. Allahu Akbar. Sebut dengan jelas. Itu rukun. Tangan ni sunat. Kalau kita main kat saf, berdiri, bawa tangan kat bawah, Allahu Akbar, tu terus bawa kat badan. Tak angkat macam tu. Sah semayang. Sah. Kerana mengangkat tangan tu sunat hay'ah. Maknanya buat dapat pahala, tinggal kurang fadilat dan tak boleh ganti dengan sujud sahwi. Tahu sujud Yazid tahu tak sujud sahwi? Tak apa tahu. Tak apa cakap tak marah. Tahu. Sujud sahwi. Hello Yazid, I'm talking to you. Yazid pernah dengar tak sujud sahwi? Pernah dengar? Kita buat bila? Sebelum ke lepas bagi salam? Selepas bagi salam? Sebelum bagi salam? Ke sebelum balik umrah? Sebelum bagi salam. Mazhab kita lah. Ada mazhab selepas bagi salam. Nanti kita main sujud sahwi. Angkat tangan sunat. Pertama bila? Bila kita takbir Allahu Akbar, 1. Kedua, apabila nak rukuk. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, rukuk. Kemudian sekali lagi bila? Bila bangun pada rukuk. Sami Allahu liman hamidah. 3. Keempat bila? Bila bangun daripada tahiyat awal naik atas. 4 lokasi. Bukan 4 kali. 4 tempat. Rakaat pertama sunat juga. Rakaat kedua ada lagi tak rukuk dan i'tidal? Ada sunat lagi. Rakaat ketiga ada. Lepas tu bangkit. 4 lokasi, beberapa tempat ikut rakaat. Cuma dia kata bila kita angkat biarlah sempurna. Ramai yang tidak sempurna. Contoh dia takbir macam ni. Allahu Akbar. Macam tu. Allahu Akbar, pendek je. Padahal yang sunnahnya angkat tangan menghadap ke arah kiblat. Jari jangan terlalu renggang, jangan terlalu rapat. Buka sikit, menghadap kiblat macam tu. Hazwa mankibaihi, dekat dengan paras bahu dengan telinga macam tu angkat Allah. Kalau kita angkat macam ni, pendek, kita dapat pahala angkat tangan, tapi lokasi tak dapat. Kalau kita angkat tangan macam ni tutup telinga, kita dapat pahala angkat, tak dapat pahala menghadap kiblat. Adalah semua part tu dia ada borang dia. Maksudnya, okey, tik, 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 tik. Okey, ni tak ada, ni tak ada. Tik, tik, ni ada, ni tak ada. Tik, 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 tik. Macam tu, maknanya, pahala sempurna, pahala kita semayang tu, dia ikut tik yang kita buat. Dia ada banyak tik dia lah. Termasuk dengan rapatkan saf, termasuk dengan main semayang awal, takbiratul ula, benda-benda sunat kita buat. Benda rukun kalau tak buat, dia tak sah terus. Ini hati ni sebagai tambahan. Ada ke tak ada? Benda-benda sunat ni lah. Start daripada lafaz, start daripada kalau imam baca Allah Akbar kuat, lepas tu angkat tangan 4 lokasi tu. Kita jangan jadi, kita selalu doa ke Allah, ya Allah, bila aku belajar ilmu agama, jangan aku malas nak amal. Tak apalah, sunat je. Semayang macam ni pun boleh. Allahu Akbar, waladhdallin, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Pendek yang semayang. Itulah tak pandai. Sebab tu bila kita belajar semayang tak payah dia kata. Dia kata tak payah kat mana.
Tak payah tu bukan tak payah semayang, tak susah. Tak susah maknanya tak payah semayang. Bila belajar semayang, last sekali tak payah semayang. Kok mana pula hang ni? Yalah, tak susah untuk kita semayang. Macam tu. Cara yang sempurna ni kita belajarlah masa tu, kita jalan. Yang kelima, menghantar kedua tangan di antara dada dan pusat ketika berdiri betul setelah selesai daripada takbiratul ihram, dengan menggenggam tapak tangan kanan dan segala anak jarinya atas belakang pergelangan tangan kiri dalam keadaan telunjuk dan jari tengah meluncur di atas tangan kiri, sementara jari manis dan kelingking dan ibu jari menggenggam pergelangan tangan kiri. Bila kita angkat, maknanya kita genggam tangan kita ni masa kita sembahyang, antara pusat dan dada. Tangan di sini genggam pergelangan tangan kita tu bila kita angkat. Angkat satu pahala. Angkat satu. Angkat. Menghadap kiblat satu. Paras satu. Angkat satu pahala dah. Menghadap kiblat satu pahala dah. Paras bahu satu dan telinga satu pahala dah. 3 dah. 3 sebelah kiri, 3 sebelah kanan. 6 pahala dah situ. Bila kita letak pula tangan kanan atas tangan kiri, 1 pahala dah. Genggam pula lagi, 1 pahala lagi. Sebab tu dalam sembahyang 2 rakaat tu boleh dah ratusan benda sunat yang kita buat. Kalau kita buat ikut betul, tinggilah kualiti sembahyang kita. Sebab tu 2 orang yang rajin sembahyang sepatutnya akhlak jadi akhlak yang baik. Dia mendidik. Ni sembahyang sama sakan dengan mulut. Sekali kalau dia buka mulut tu, 3 hari kita terfikir, tambah pula pinang pula. Mau kuah taruh atasnya. Kena sekali bertersandak ke tu. Padahal sembahyang 5 waktu. Sebab apa? Sebab sembahyang dia tak betul. Kalau dia sembahyang tapi dia masih buat benda yang salah, sembahyang tu tak betul. Sembahyang tu betul, hang sembahyang tak betul. Maknanya tak menjadi kesan sembahyang. Padahal sembahyang tu boleh cegah fahsya dan mungkar. Ada seorang lelaki zaman Nabi SAW, dia sembahyang jemaah, malam dia suka pencuri rumah orang. Lepas tu sahabat report lah, sahabat tahu Rasulullah ada satu lelaki di kalangan kita ni, dia sembahyang tapi dia curi. Nabi kata apa? Sembahyangnya itu nanti akan mencegahnya dari kemungkaran. Maknanya biar tak lama lagi, bila dia ikut sembahyang dengan kita, lama-lama dia akan tinggal lah benda buruk tu. Yang peliknya kita 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun sembahyang, tapi makin boleh tahan nek dia punya perangai tak elok tu. Mengumpatnya sama nek, kata ke orang sama nek, sangka buruk sama nek, semua sama nek. Sebab apa aku jadi macam ni? Patut aku menjadi semakin elok ni. Rupanya ada wiring sembahyang kita tak betul. Kalau wiring betul, maknanya lampu ni akan menyala. Kalau switch ada, semua nampak macam elok. Sebab apa lampu tak nyala? Sebab wiring dia tak betul. Macam kita on, salah apa ni? Rupanya dalam ada satu yang tak kena. Kita tengok pada luar, nampak macam pakai kopiah, pakai serban, yahanana, pakai kain telekung, siap dengan Siti Khadijah lagi. Sepatutnya semua cantik dah, lampu mesti menyala, mulut mesti cakap elok, perangai mesti elok. Sebab apa tak elok? Dia tak menyala di hujung sebab wiring dia tak betul, sembahyang dia tak betul. Boleh jadi ambil uduk tak betul. Boleh jadi sembahyang tu kering, semata-mata buat rukun je. Tak ada penghiasan, tak ada. Semata-mata sembahyang jadi sembahyang macam tu. Tu kiranya sembahyang kita tu nak bagi kesan atau tak kesan, dia bergantung kepada kemampuan kita untuk memelihara sembahyang. Sebab tu sembahyang selalu akan doa. Kalau kita sembahyang bagi elok, sembahyang doa, ya Allah, jagalah bro ni atau sis ni macam mana dia jaga aku. Tapi kita sembahyang cincai,
Semayang lebih kurang melepaskan batuk di tangga, semayang janji semayang, Tuhan mau Tuhan terima, nipu mujuk belambak member aku tak semayang. Kalau macam tu pendirian kita dengan solat, maknanya semayang akan kata, ya Allah, seperti mana dia macam tak cermat dan tak abai aku, kau abaikanlah dia. Dalam hadis lain sebut, macam kain buruk kena lempak balik. Maknanya tak terima semayang tu. Dah hang buat lebih kurang, nak ambil kat hang balik semayang. Aku tak mau semayang ni. Aku nak semayang yang elok. Okey, sambung. Nampak? Kosok apa? Hilang lah. Tahiyat. Banyak sangat tanda ni. Dengan iklan time lah, apa lah, kenduri kahwin macam-macam. Dah iklan hilang. Zikir 172. Dah ni cetakan lama ni. Lebih kurang tu dah set. Okay, jumpa 168 saya. Okey. Selesai kita. Sekarang nombor 6. Mengekalkan, menghantarkan dua belah tangan di atas dada dan pusat sehingga kepada takbir dan rukuk. Tadi kita letak tangan. Yang kedua, mengekalkan tangan berada di situ. Maknanya sepanjang tangan hang ada dekat badan ni, selama tu pahala sunat hai'ah, pahala. Tapi kita Allah Akbar sampai iyyaka na'budu, kita buang tangan kita. Jadi kita dapat pahala sampai iyyaka na'budu ya. Kalau kita staykan tangan kita sampai hujung lah kita dapat pahala. Macam tu. Jadi tentu pahala dah. Yang berikutnya, mengekalkan pandangan pada tempat sujud sepanjang sembahyang. Kerana ianya tempat yang paling mulia dan paling mudah dilakukan. Tengok nombor 1. Iaitu pandangan Imam Nawawi. Tetapi apa yang dijazam oleh Al-Baghawi dan Al-Mutawalli bahawa sunat mata memandang ke belakang dua tapak kaki ketika rukuk, memandang ke belakang dua tapak kaki ketika rukuk, memandang hidung ketika sujud dan memandang paha ketika duduk, kerana memanjangkan pandangan akan menyebabkan kelalaian. Justru memendekkan pandangan itu lebih aula. Muhammad Al-Khatib Syarbini Mughni Muhtaj. Baik. Bila kita takbir kita semayang, maka kita sunat tengok di tempat sujud kita. Di tempat sujud. Adapun orang yang duduk berhadapan dengan Kaabah, ada pandangan yang menyebut bahawa sunat kita tengok Kaabah. Cuma beberapa pandangan macam Imam Nawawi dan Imam Baghawi kata, kalau kita semayang, masa qiyam tengok tempat sujud, masa kita rukuk, masa kita sujud, masa kita Rabbil Fili tu, kita tak pandang tempat sujud, tapi pandang tu dekat dengan kita. Lebih dekat pandangan, lebih bagus. Contohnya dia kata apa? Disunatkan mata memandang ke belakang dua tapak kaki ketika rukuk. Maknanya tengok kaki. Kaki kita lah. Masa rukuk tu, tengok kaki. Sebab masa tempat sujud, nak kena angkat kepala ke atas pula. Sujud tengok kaki. Dia tengok kaki orang. Kuku panjang, tak potong. Pemalas. Memandang hidung ketika sujud. Masa sujud, kita tengok hidung kita. Dia tengok hidung orang. Itu sebelah. Dan memandang paha ketika duduk. Kerana memanjangkan pandangan. Maknanya, situ boleh buat lalai.
Lagi dekat, lagi fokus tu tak jauh ke mana. Sunat juga, kalau sejadah kita semayang tu, dia kosong, dia tak ada benda. Kalau kita pergi masjid negeri kan, saya tak tahu lah sekarang ni dah, dia suka buh kain putih di sejadah kan. Ni kapek kita, jadi dia buh sejadah putih, kain putih panjang sampai situ. Jadi orang tengok pun dia tak tengok lah rata-rata. Kita ni pula bila semayang ni kira macam terpaling Islamik. Uish, ada kepala gajah tang ni. Uish, ni ada Kristian, ada tanda palang tang ni. Ini semua Kristian masuk nak rosak ke Islam semua. Mampus aku tu. Tingkap pun tak boleh. Semua dia kebetulan lah kot design dia. Kalau dia memang design untuk buat tanda Kristian lain lah. Dia kira semua tak boleh ya. Sebab dia duk tengok terus sejadah, duk buat kajian yang mendalam tentang macam mana arkitek yang buat semua benda tu. Kan jadi susah. Maka apapun, jangan melewat pandangan kita ke sini dan ke sana. Fokus di tempat sujud kita atau semayang. Bolehkah tutup mata Ustaz? Masa semayang kami tutup mata. Baik. Tutup mata makruh sepanjang semayang. Ada dua pandangan. Satu ulama berhujah kata, kita jangan tutup mata, kita buka mata. Dalil hadis Nabi SAW sebut, kalau hampa semayang, masa semayang, hampa tengok binatang berbisa, ular ke apa, hampa boleh bunuh. Kalaulah kita boleh tengok binatang berbisa main, kita boleh berhenti dan bunuh dia, maknanya hang buka lah mata, baru hang boleh tengok. Kalau hang tutup mata, macam mana nak tengok? Buka-buka mata, marah buka, ninggal lah, ular lah, patut lah. Jadi berdalilkan pada hadis tu, kita disunatkan buka mata. Ada setengah ulama menyebut boleh tutup, andai sekiranya tutup tu boleh menambahkan khusyuk. Cuma ulama tak galak kita sepanjang daripada awal tutup mata sampai habis main tutup mata je. Jadi kita tak tahu apa yang berlaku. Macam tu. Jadi lokasi, bila kita tengok kat tempat sujud, boleh pahala sunat. Bila kita tengok di paha, boleh pahala sunat. Kalau masa kita rukuk, kita tak mau tengok paha, tengok tempat sujud pun boleh juga. Mengekalkan pandangan di tempat sujud sampai habis, boleh dapat pahala hay'ah. Cuma pandangan yang berbeza daripada Imam Nawawi menyebut, ada lokasi-lokasi tertentu, kita tengok pada bahagian-bahagian tertentu, tetap sunat juga. Cuma jangan melewat tengok rata-rata. Fokus tengok di bawah masa semayang tu. Kemudian yang seterusnya adalah doa iftitah dengan perlahan selepas takbiratul ihram. Doa iftitah yang termasyhur di kalangan kita adalah Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Inilah dua perkataan yang selalu tersilap. Perkataan yang pertama, wa ma ana minal musyrikin. Saya tidak termasuk dalam golongan orang yang syirik dengan Allah. Yang di bawah sekali, wa ana minal muslimin. Jangan tukar. Wa ana minal musyrikin. Balik awal. Saya di kalangan orang yang syirik dengan Allah. Padahal dia semayang. Kalau dia buat dengan dia sedar dan dia tahu dengan sengaja, boleh terkeluar pada Islam. Sebab dia memang mengaku kata dia nak menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia buat tu dengan kesilapan, maka dimaafkan. Tetapi berkekalan dalam keadaan salah tu satu kesilapan. Tak boleh. Maksudnya kena mengaji, kena faham, kena tahu bacaan kita tu. Jadi dia kata dekat sini ra pada perkataan akbaru ndaklah dibaca baris hadapan. Ramai di kalangan kita mematikan di Allahu Akbar. Bacaan demikian adalah salah kerana bacaan ra mati dibolehkan ketika waqaf. Tetapi di sini tidak boleh diwaqafkan kerana Allahu Akbar diletaknya
di tengah ayat, bukan di akhir ayat seperti dalam takbiratul ihram atau takbir intiqal. Saya juga diingatkan bahawa bacaan seelok-eloknya diwakafkan pada tempat bertanda koma atau noktah. Kerana bacaan dengan wakaf di tempat yang bertanda bertanda itu tanpa wasal adalah lebih bermakna. Berjelira dan seronok ketika khusyuk dirasai oleh orang yang memahami akan makna. Oleh itu awas, jangan berhenti di tempat yang tiada tanda waqaf demi untuk khusyuk insya-Allah. Di sini suka juga disebutkan bahawa yang selalu berlaku kesilapan waqaf adalah di tempat wal ard. Sedangkan di situ ayat belum habis. Manusika umma yauma rabbil alamin syarika fataras samawati wal arda hanifan muslima. Sedangkan di situ belum habis lagi cerita kita menghadap kepada Allah Tuhan pencipta langit. Penghabisannya adalah musliman. Untuk lebih memahami perkara ini, sila lihat terjemahan. Okey, ada dua isu. Satu, Allahu akbaru kabira. Bukan Allahu akbar kabira. Sebab di situ tak ada tanda berhenti. Kami takbir sembahyang boleh pula. Sebab di situ memang di hujung dah Allahu Akbar. Adapun di sini tengah-tengah jalan. Macam kita tengah-tengah jalan tak tahu berhenti. Allahu Akbar. Bila kita berhenti, tak ada lah salah. Tak, maksudnya tak ada lah batalkan sembahyang. Cuma bila kita mengaji, kita tak sepatutnya berhenti di situ. Jadi kita sambung. Allahu akbaru kabira. Alhamdulillah katsira. Subhanallah bukratan wasila. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jadi pengarang kita cadang kalau boleh jangan berhenti dekat ard. Fataras samawati wal ard. Sebab dia tak habis cerita lagi. Hanifan musliman maknanya ayat tu bagi lengkap lah. Itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni kan, ini adalah salah satu, bukan the one and only, bukan satu-satunya, salah satu daripada takbiratul ihram yang dipilih dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab kita juga ada beberapa takbiratul ihram. Itu mungkin kita boleh rujuk beberapa kitab-kitab yang lain. Ada dia tulis beberapa hadis. Boleh nanti sembahyang maghrib baca ni, ba'diyah maghrib iftitah baca ni, lagi ba'diyah isya iftitah baca ni. Kita pelbagaikan bacaan dalam sembahyang atau zikir-zikir yang ma'thur yang diajar oleh Nabi SAW dalam sembahyang, maka dia menambah kemeriahan kita untuk beribadah dan lebih seronok lagi kerana kita dapat amalkan hadis-hadis baginda Nabi SAW. Tu ada muka surat belakang tu. Ada beberapa doa iftitah. Oh, dia ada sini. Boleh dah baca juga. Bagi orang yang sembahyang berseorangan atau imam yang makmumnya adalah mahsur, yang terbatas bilangan pada para jamaah, maka mereka redha supaya dipanjangkan iftitah. Boleh menambah lagi bacaan iftitah itu menurut pandangan di antaranya subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaddutka wa jalla rabb thana'uka wa la ilaha ghairuka. Ini doa tambahan. Bila baca bila makmum okey. Kalau tok imam baca iftitah panjang. Kalau kebiasaannya kita baca hak biasa, maka ini kita hafal, kita simpan. Guna masa bila? Guna masa ketika sembahyang seorang. Ini homework lah saya bagi. Bulan depan, mula-mula masuk semua kena berdiri. Baca baru boleh duduk. Terutama hak geng baju putih. Ni ya, anak-anak kita. Boleh, Yazid. Bulan depan, hanya belah pula.
Bulan depan Yazid duduk depan macam besok. Yazid jangan takut. Kita akan jaga kamu. Kita akan tanya orang yang duduk belakang tu dulu. Lagi mereka ambil kursi, mereka duduk depan ni pula. Jadi kita hafal lah doa ni. Semua ada kitab kan. Kalau siapa tak ada kitab, snap gambar. Snap gambar ni 3 hari baca boleh dah. Level tuan-tuan dan perempuan ni, saya tengok muka jenis bijaksana macam ni, muka jenis straight A+ ni, hak jenis macam jeling macam tu, boleh hafal dah. Otak geliga sangat ni, macam tu je. Boleh lah. Ada kawan saya di Mahat dulu, dia ngapal macam tu. Orang semua hafal, buka suara kuat kan, Maghrib Isyak, dia hafal macam tu. Dia macam jeling. Saya tahan barau kat Quran ni ada. Mulut dia macam ikan kelisa. Jadi kita hafal ke tak ni? Nak hang tengok. Lepas sebelum azan Isyak dia bagi saya. No, semuka dia hafal macam tu je. Ikan gitu. Apa ada geng hafiz ikan? Ada Yazid ni kawan yang ni ngapal ikan. Kau Yazid sendiri jadi ikan jos. Ni cek apa macam mana? Kuat suara. Kamu hafal suara kuat ke suara pelan? Kamu lah. Pelan kuat. Kuat. Ni Yazid baca pelan kuat. Pidui. Hang baca mengasah hafal pelan ke kuat? Kau dia tak hafal yang apa baru masuk? Kau lama dah baru masuk. Apa baru baca Iqra balik macam tu. Kadang-kadang setengah tempat kita dah baca dah Quran. Bila kita masuk madrasah tu, ustaz tu tak mau kita punya Iqra tu, dia nak suruh baca balik. Dia nak perbetul makhraj. Ada setengah tempat ke tu, macam tempat anak saya tu balik pulau. Bila masuk, saya rasa dekat 6-7 bulan baca Iqra balik. Dah dia baca Quran dah kat rumah. Dia pergi sana, dia baca Iqra balik. Tak tahu dia kidah macam mana, macam tu. Tak, kalau okey jalan terus. Lepas tu dah hafal lah. Dah mula hafal. Hafal dah? Baca kuat ke pelan tu ke tidak terus. Ni sebelah Salahuddin Al-Ayyubi. Satu-satunya perwira Islam yang masih hidup membela. Boleh minta pandangan dia. Atau belakang nama apa? Name tag dia tak jelas, cahaya ke tu. Nama apa? Qayyum. Nama apa? Muqarrabin. Tengok nama macam bro mana ke tengok. Muqarrabin jenis macam mana? Baca kuat ke baca pelan? Baca pelan lah. Ada orang jenis baca kuat baru boleh. Ada orang jenis baca pelan. Ada orang baca macam lah style orang. Janji dia boleh hafal ya. Dia kena ulang banyak kali baru ingat. Ustaz boleh ke makan kepala ikan? Ada orang tanya. Makanlah kepala ikan. Jangan hari-hari makan. Botak. Bukan hak makan, hak belanja tu. Benda masam-masam sekali-sekala, once a while boleh. Makan pelam. Sedikit sebanyak dia mengganggulah hafalan kalau benda-benda masam. Tapi sekali-sekala boleh, tak apa, tak ada salah. Ya, hari-hari yang duk bantai pelam, cicoh dengan apa kicap apa semua tu, dia ada kesan lah. Tapi hang jaga tak makan benda masam, tak apa semua, tapi tak murajaah, tak ulang kaji, bengong juga. Aku tak ulang. Duk saja aku tu padan duk jaga makan, tapi tak baca Quran. Tak ingat juga. Keyword dia kita hafal, kita ulang banyak kali lah. Macam Fatihah lah. Macam mana kita boleh ingat Fatihah Yazid? Sebab kita selalu baca. Kita orang gerak kita 3 pagi kan. Bangun, baca Fatihah. Kita baca tu, mulut, otak tu tak fokus dah. Sebab benda tu duk ada kat mulut dia sebab tiap-tiap hari dah. Quran macam tu lah. Lagi ulang, dia akan ingat lah. Tapi kalau sekali-sekala ulang, dia payah nak dekat tu. Dia cepat merajuk. Quran dia lagi merajuk pada markah je. Dan tak layan, dia belah lah. Dia manja Quran ni. Siapa manja dengan dia kawan dengan orang tu lah. Orang tu siapa yang tak manja dengan dia, tak ambil dia, tak belah. Macam baby kecil kan. Masa rumah kenuri, anak menakan ke, cucu kita ke jalan. Siapa tak ambil dia? Nangis tu, teriak. Tapi kita pergi ambil dia, dukung dia, bagi mainan kat dia. Dia diam. Dia cari kita. Dalam ramai-ramai dia cari kita. Sebab kita manja dengan dia. Quran macam tu lah. Dengan hati kita. Kalau kita tak dukung dia, tak sayang dia, tak baca dia, tak manja dia, tak mengaji dia, dia majuk. Dia akan kata, dia tak katalah majuk, dia tak kata lagu tu. Tapi dia jadi macam tu. Baik. Kita berhenti sini tu.
Saya cakap sikit 3-4 benda pasal korban. Lepas tu kita berhenti kuliah. Ada accident di Nibun Tebal kot. Tu yang lambat tu. Kita berhenti di yang terakhir tu habis doa dekat subhanakallahumma wa bihamdika tu. Doa untuk apa? Doa iftitah. Niat Yazid. Apa tau bulan depan. Oh, dia tak ada buku tu. Buku tu. Saya kamu pinjam buku siapa-siapa, kamu tulis doa tu. Hanya buat hilang ingatan pula. Tu bulan depan dia lari. Jadi tadi ni memang macam menyusah aku nak belah. Okey. Kidah buat korban. Berapa ekor? Penuh dah. Penuh dah. Kan ada ruang lagi. Tak mau buka dah. Tak wani ya. Kambing tak ada. Okey. Korban untuk tahun ni pun boleh kok macam ni. Siapa yang masuk dah di kidaf tu bagus. Siapa yang tak masuk lagi korban, saya cadangkan kita jangan tak masuk. Kerana sahabat tanya dekat Nabi SAW, korban ni untuk apa kami nak buat? Maka kata Nabi SAW, ia adalah ajaran bapa kamu Ibrahim, Nabi Ibrahim lah yang asaskan tu. Kemudian sahabat tanya, qalu wa ma lana fiha, kami kalau buat korban ni kami dapat apa? Maka Nabi SAW sebut bikulli sya'ratin hasanah, setiap bulu-bulu yang ada pada binatang korban yang kita buat korban tu, Allah tukar bagi jadi pahala. Saya tengok offer ni tak padan. Bayar 8-900, tapi Allah bagi jalan pintas untuk kita dapat pahala yang banyak. Memang tak padan, sebab memang Allah nak bagi kat kita. Nak tengok sedikit je pengorbanan, Allah tak kisah pun pahala Allah nak bagi. Cuma ada effort sikit daripada kita, Allah bagi. Kalau kita ada mana-mana sumber kewangan yang kita boleh fikirkan yang sesuai, kita rasa aku kena masuk tahun ni, kita masuklah. Dan juga Allah ampun dosa sebelum darah tu tumpah ke muka bumi. Allah SWT ampun orang yang masuk panggu korban. Jadi kita semua ni banyak dosa. Kita semua ni kurang pahala. Cuba angkat tangan daripada pagi tadi sampai malam, siapa langsung tak ada dosa? Saya nak turun nak pergi selfie dengan dia. Atau kita both nampak sama sekali. Nampak sangat murung. Semua kita ada dosa. Maka Allah kesian dekat hamba dia, umat Nabi SAW dapat keistimewaan khusus untuk masuk panggu korban. Jadi kalau kita dah buat dekat kidaf, okey. Kalau kita tak buat dekat sini, carilah masjid surau sekitar kita. Masjid surau sekitar kita pun tak ada juga. Tak apalah, penuh dah Ustaz. Ustaz main lambat, kami tak dan fikir dah. Okey, luar negara pun tak apa. Janji kita buat. Jangan buat sebab murah. Kidaf 900 mahal, India kami buat. Kerala RM210 je. Kemboja RM14 2 kupang je. Kaedah dia macam tu lah. Lebih banyak kita korban, lebih banyaklah pahala. Hang bayar 200, pahala 200 lah. Hang bayar 900, pahala 900. Melainkan hang buat luar negara tapi buat 4, sama 800 juga bagi. Okey, boleh, tak apa, tak ada salah. Tapi pastikanlah luar negara tu yang betul. Kemoja ke mana-mana ke tempat yang kita yakin betul, kita buat. Banyak penipuan, skamer ni banyak. Seekor kambing tu 18 orang dia buat nama. Dia buat tangkap gambar seekor kambing, tapi view berbeza. Dia ada 7 grup WhatsApp yang dia buat. Dalam tu, kambing pertama view kok ni.
Nama kambing pertama ni Hajar sekian-sekian. Dia buat sembelih gitu. Dia berhenti ya. Dia perebah kambing tu tapi tak sembelih pun. Okey, angkat balik kambing tu. Okey, grup kambing sama juga tapi view berbeza. Angle kamera lain pula. Tang ni kambing ni comel sikit. Tang tu kambing tu dia buat muka macam sedih sikit apa. Depa ingat, kambing leleng ni. Tengok korban aku betul ni. Ya Allah, terharu. Padahal kambing yang sama 400 orang dia duk jual kambing tu. Lembu pun sama. Dia duk buat nayang tu. Jadi setan ni kat mana buat dah. Jadi kalau kita nak masuk, pastikan biar ada lah dalam korban. Kalaulah kita ni, alamak, saya ni ada masalah kewangan Ustaz. Macam ni baru ni, macam ni anak saya yang tua, cucu apa masalah lah, rumah bocor lah apa semua. Kewangan saya dah macam lari sikit bajet dah. Okey, saya bagi second option dekat kita apa dia? Kita tolong sponsor sarapan pagi. Nasi lemak 100 bungkus ke, bihun 20 bungkus ke, mi goreng 35 bungkus ke. Jadi pagi tu orang makan, orang ada tenaga, orang buat korban, kita dapat pahala. Walaupun kita tak korban banyak, tapi ada ruang yang kita buat korban, kita juga dapat pahala. Atau kuih. Atau kita sponsor bahan minuman. Cordial ke, tin susu ke, kopi ke, ais ketui ke. Tak apalah, ayak saya sponsor. Bagi tahu je berapa ringgit, ayak saya cover. Cara dapat pahala. Yang ketiga, hak paling brilliant, dia Pak Long ni. Beli ayak mineral, letak. Besar ni cantik lah. Besar-besar kan. Budak-budak minum tak habis. Tinggal buka yang baru. Tinggal buka. Besar ni cantik lah. Wadi ke? Ustaz Wadi ke mana boleh lah. Beli, tak. Jadi orang boleh minum dahaga. Orang buat kerja penat-penat, buat kerja lembu, boleh pahala. Dia kos tak banyak. Tapi dia pandai. Dia buat marketing untuk akhirat dia yang sangat bijaksana. Tak ada juga, memang betul Ustaz, saya kewangan saya okey. Tak apa. Hang dari segi tenaga hang sponsor. Mungkin orang angkat kemah pagi tu. Petang tu orang nak susun kursi. Okey, kita main. Geng perempuan. Mereka nak memerlukan untuk masak. Okey, geng nak potong bawang ke apa ke. Kita, apa benda kita boleh tolong, kita main lah. Semua orang bukan pandai pun. Kita ni bukan pandai sangat. Nak lapar-lapar. Kadang kita duk main kulit tu. Isi tu 7 kilo boleh rosak habis kat kita. Ada orang pandai kan. Hang buat kan. Hang buat apa? Hang tolong pegang kaki. Hang tolong tarik kulit bagi dia senang buat kerja. Apa-apalah tenaga hang yang boleh buat. Mungkin dia dah potong 4 dah angkat pergi gantung. Hang boleh tak potong siap-siap ke tu. Letak kat situ. Kawan tu boleh potong-potong sekilo. Hang boleh timbang, hang timbang. Hang boleh bancuh ayak, hang bancuh. Hang boleh perebah lembu, hang perebah. Hang boleh sembelih, hang turun bak sembelih. Apa saja yang hang boleh tolong, hang tolong. Sebab korban ni dia bukan masalah korbannya. Dia adalah event community. Yang semua orang main seronok. Kadang-kadang kita jumpa adik-beradik setaman. Kadang duduk Pulau Pinang ke, duduk mana-mana kita ni berjiran ni. Masing-masing kerja. Jumpa masa nak pergi kerja ya. Assalamualaikum, kerja mana ni? Hujan lah. Macam tu lah. Lepas tu pergi kerja. Malam tak jumpa lah. Esok pagi jumpa pula. Macam tu lah. Sikit-sikit ya. Jadi bila ada program event community, kita turunlah ramai-ramai. Jangan kita biar pagi raya tengok Netflix kat rumah. Habaq saya siap dekat anak-anak lelaki kita lah, terutamanya hak balik universiti, hak balik college, hak balik matrikulasi, UiTM, Shah Alam, segala mereka balik cuti ni. Habaq siap esok pagi semua kita pergi korban. Abang nak ambil dekat rumah, dia Roblox lah kat rumah. Pergi sana pun dia jumpa kawan-kawan dia, geng Gen Z ni duduk ramai-ramai main Free Fire, main game, buang masa gitu ya. Tak boleh. Dia ramai. Orang Pulau Pinang kata buat ramai. Dia ramai tapi dia buat ramai. Dia tak ada apa. Pagi raya pakailah pakaian sesuai. Janganlah pakai jubah putih serban ya hanana dengan tasbih dengan miswak dua atas ni. Subhanallah. Orang nak suruh orang pegang lembu pun tak gamak. Pakai sesuai serban tak apa lah. Pakai jubah putih sangat kita jadi macam, abang tak apa ke? Tak apa Ustaz, saya salin baju tak apa. Dia tak.
Dia buat warak tu. Dia memang tak mau buat kerja. Bukan masalah jubah. Masalah dia memilih untuk tak mau buat kerja. Ramai je buat kerja jubah okey je. Pak Arab buat kerja bangunan dia jubah. Ke jubah. Dia pakai tu memang nak selamat diri. Satu lagi tips nak selamatkan dia daripada buat korban tahu apa? Masih ajak. Bawa anak kita umur 3 tahun. Buka bahu. Lepas tu pegang dia. Acah-acah bapak yang terpaling walid dan abi macam tu. Lepas tu, adik tengok lembu tu. Adik ditetak kaki. Dia berseronok-seronok aku tu. Dia padan duk main dengan anak dia sampai 12.30. Apa kerja? Abang main pada tak boleh kena jaga anak. Isteri dia ada je situ. Abang main lah anak. Abang pergi dah buat kerja. Diam. Dia saja. Sebab dia memang strategi marketing dia malas pembalas balok liat. Dia akan buang semua anak dia hak terpaling walid dan abah tadi tu bila 12.30 tak ambil lagi ni terajar anak dia semua dia pergi beratok. Tang tu mana anak hang tadi hang macam bapak penyayang kan? Tak. Tu bukan bapak penyayang saja nak tunggu daging saja. Tu perangai tak elok. Anak-anak muda semua turun ramai. Saja kita boleh habis. Sebenarnya kita teringin nak ambil banyak ekor, 20 ekor, 30 ekor. Mampu je dekat kampung. Masjid-masjid tak berani sebab orang tak ramai. Orang tak mau turun buat kerja. Kalau hampa ramai, 200 orang mai buat kerja. Masjid kata 30 ekor kami berani ambil Ustaz. Tak berani sebab tak mai. Bukan tak ada orang. Kampung tu ramai. Lepas Zohor makan tengah hari. Ya Allah, punya ramai mai. Tadi time buat kerja 14 orang mai. Pakcik tua tu lah duk pukul ini apa tulang sampai terkeluar engsel tangan ni keluar tu dah main dengan tulang lembu bukan tulang kambing tahan lagi. Allah, anak-anak muda tak ada duduk saja aku tu. Dan anak-anak muda kalau main janganlah kita marah mereka kan. Budak-budak kadang-kadang mereka main mereka nak join korban walaupun mereka jarang main masjid. Janganlah memang jangan nak ceramah orang ya. Budak tu main nak korban rambut lah, budak-budak muda lah. Rambut macam colour tak colour sikit ke tu, main. Tanya kat pakcik tu AJK lah. Cik, tandai kat mana? Pakcik, tandai kat mana? 4 perkataan ni menyebabkan hidup jadi gelap. Pakcik tu kata, itulah hang, masjid pun tak pernah main. Tandai pun tak tahu kat mana. Hang main masjid bukan nak semayang. Hang nak lepas benda kotoran kat masjid macam tu. Hang tahu lah, esok hang meninggal, orang paksa hang masuk masjid. Kawan tu nak kencing, dia ceramah sampai meleleh kencing kot paha lah. Rosak pun dia kencing kawan tu. Hang bagilah dia kencing dulu. Hang nak ceramah pun. Hang ustaz teramana sangat hang. Hang baru 14 hari main masjid. Balik Mekah kan. Tidak dia pun duk jogging pakai seluar pendek je. Jangan semua orang kira masuk neraka betul ya. Tak apa, biar dia main. Budak-budak lah saya pun pening. Umur 22, dia colour rambut putih. Saya kata sebab apa rambut putih? Baru style dia tu. Saya kata style apa? Ni style orang tua-tua. Hak tua-tua, colour rambut dia jadi hitam. Hak hang colour rambut jadi putih. Sebab apa rambut ni? Makan nasi lemak basi ke otak jadi pelik ke tu? Hak untung kawan hak colour rambut tu. Dia tu. Jadi tak ada identiti, jadi tak tahu yang punca. Dia pergi kat dia. Hang ra'i dia, panggil dia, cakap elok-elok dengan dia. Hampa 4 orang, hampa makan. Pakcik belanja hampa ni, hampa nak beritahu apa? Nak nasi lemak ke, mi goreng ke apa ke? Hai, ni ambil kat mereka 4 orang ni ambil. Mereka rasa apa? Uish, walaupun kita main rambut putih dengan seluar 3 suku, tapi pakcik ni layan kita macam kita orang penting. Budak-budak muda dia rasa dia dihargai. Jadi okey, hampa 2 orang, hampa jaga ni lembu nombor 2 ni, pakcik bagi kat hampa ketua. Mai hampa 2 orang ikut pakcik, kita pergi buat lembu nombor 1 dulu. Oh, depa kalau kita bagi kerja, depa syok buat kerja. Dan kita depa tak ada apa, depa main game kan. Panggil depa duduk, kita dah habis semua buat kerja, kita katalah kat depa. Hampa ni pakcik tengok bagus-bagus ini hampa mai lah main maghrib, main kat masjid kita, baru seronok sikit. Macam okey pakcik. Mesti dia main malam dia cari kita kan. Hang kena palam orang, semua orang jahat. Dia ni jahat, dia tu jahat, dia tu jahat. Jadi tak apa syok lah macam tu. Jadi kita raikan semua orang, kita buat benda yang baik komuniti ni, dan insya-Allah kita doa supaya dapat pahala ganjaran yang sangat banyak. Dan satu lagi saya nak bagi tahu, kalau ada hutang bayarlah dulu, nantilah buat korban. Kalau kita ada hutang, bukan hutang bank, hutang kereta.
Itu tak apa, memang secara continuous kita bayar bulanan, dia potong bulanan, tak apa. Itu haji pun boleh pergi. Hutang yang saya masukkan ni, kita ada pinjam orang RM700, pinjam orang RM1,000, sekarang kita ada duit nak buat korban, maka duit tu ambil banyak hutang tu. Sebab hukum bayar hutang wajib. Hukum buat korban sunat muakkad. Hanya dengan buat korban, lepas tu ambil baik kat dia tu pula. Ke hutang kita. Dah ada rezeki lebih sikit. Dia tu kata apa? Tak guna hang. Rezeki lebih bukan nak bayar dia hutang aku. Aku jatuh hidup susah apa semua lah. Payah lah. Dia boleh buat korban lah. Jangan buat naik orang macam tu. Ada duit, tolong bayar. Okey. Jadi ya, sejam lah. Okey, kita berhenti sini dulu insyaAllah. Nanti kita akan jumpa. Siri akan datang lagi. Saya maklum balik lah, tuan-tuan dan perempuan, yang saya bagi tahu pada bulan depan berkaitan dengan tempat nak bakar buku cover, bakar kertas soalan, bakar bahan-bahan Islami tu. Kalau tuan-tuan nak join, boleh bagi pada saya atau bank interest pada akaun musalla tu, lebih baik lagi lah. Baik, wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sambung.